Assalamualaikum, kif halik? Sabak al-khair. Good morning, good morning. Alhamdulillah. Hari ni ada satu member aku. Dia sekarang ni berada di Kuwait. So, dia sebenarnya American citizen dan dia Muslim. American citizen, Muslim. So, kalau dia memang cari kerja, kalau dia memang cari kerja, dia memang akan fokus negara-negara Islam. Yelah, korang faham lah dekat negara dia yang sendiri tu susah sikit lah kan. So tak nak komen pasal tu. So dia baru dapat job. Kejap lagi dekat dalam video ni, dekat hujung sekali, aku akan bagi screen capture dia punya snippet of letter offer. So korang tengok, dia orang punya cara tulis letter offer tu berbeza. Sangat-sangat berbeza daripada traditional way of our offer letters in Malaysia, Singapore, Brunei, Indonesia. Berbeza, sangat berbeza. Kalau korang tengok, management consultant, kerja dia sebenarnya, dia ni sebenarnya adalah AI engineer tau. So dia punya kerja adalah untuk buat prompting dan untuk buat systemic update dekat company tu supaya boleh leverage lebih teknologi AI dan eventually akan kurangkan kebergantungan kepada manusia macam kita lah, normal staff. So obviously then the company will have lesser operating cost and insyaAllah more profit. So itu dia punya game plan. Kalau kau tengok dia punya offer letter sekejap lagi, management consultant, padahal dia sebenarnya adalah AI engineer. Alright. Lepas tu korang tengok perkara kedua. Perkara kedua adalah dia punya gaji. Gaji dia hourly rate $155 sehingga $350 per hour. Kenapa pula gaji boleh ada range-range ni? Kalau orang Malaysia dekat fikiran Malaysia macam saya dulu, saya pun sama juga fikir, ini mesti confirm ni. Tak MLM, insurans, public mutual. Betul tak? Kan? So kita tengok range-range ni, kita dah jadi macam suspend dah sebenarnya kan. Tapi tak guys, tak. Dia sebenarnya, dia punya jenis kerja tu, kalau tuan-tuan perempuan pernah pakai Claude kan, AI, agentic AI Claude tu, dia kan pakai macam mana kerja tu. Lebih susah kerja tu, lebih banyak token dia akan pakai. Lebih kurang kerja tu punya rumit dia, dia pakai kurang token. So range dia berbeza-beza. Samalah macam kerja sahabat saya ni, yang American citizen, sekarang dia duduk dekat Kuwait. Dia dapat kerja dekat Kingdom of Saudi Arabia, dekat Riyadh. Dekat Riyadh dia dapat kerja. So insyaAllah dia akan masuk kerja dalam bulan depan, awal bulan depan. Kita akan bagi update. Jika ada apa-apalah update, saya akan bagi update pasal dia. InsyaAllah kalau saya ke sana, saya akan cuba bergambar dengan dia, ataupun buat video dengan dia untuk kongsikan pengalaman dia apply. Macam mana dia apply, macam mana dia lalui proses interview, macam mana dia lalui proses assessment, macam mana dia tunjuk kerja-kerja dia. Maknanya dia bagi slide lah. Dia bukan hantar CV macam biasa je guys. Dia ada bagi slide macam mana kerja dia. Dia punya sama lah macam designer dulu-dulu nak minta kerja kan. So benda-benda semua kena bagi. So Alhamdulillah, itu je update untuk hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.